Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Baihaqi Beramli daripada SMK Tengku Putra. Tajuk video pada kali ini ialah Penubuhan Parti Politik di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Hai semua, pernah terfikir tak macam mana pemimpin kita dahulu bersatu untuk tuntut kemerdekaan? Semuanya bermula selepas Perang Dunia Kedua tamat. Perang ini bukan sahaja hancurkan bangunan, tapi ia memecahkan cengkaman mentaliti penjajah dan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Hari ini, kita akan lihat gelombang pertama kebangkitan ini. Selepas perang, rakyat sedar mereka perlukan organisasi untuk suarakan tuntutan pembebasan. Pada tahun 1940-an, tumpuan utama adalah untuk membentuk identiti kaum dan membela nasib komuniti masing-masing. Di Tanah Melayu, muncul PKMM pada Oktober 1945 untuk pupuk kesedaran politik Melayu dan memperjuangkan Melayu Raya. Kemudian, API pada Februari 1946 dengan sangat berani dengan slogan Merdeka dengan Darah. Tidak lama selepas itu, UMNO ditubuhkan pada Mei 1946 untuk menentang Malaya Union. Apa yang menarik, walaupun setiap parti ada cara sendiri, mereka semua ada matlamat yang sama, menentang penjajah. Hebat kan semangat mereka? Tapi perjuangan ini bukan sahaja di Semenanjung. Di Sarawak, parti politik seperti PPM dan PBS muncul kerana satu sebab besar. Mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Mereka mahu Sarawak berkerajaan sendiri. Di Sabah pula, parti seperti PKML dan Barib lebih fokus untuk membaiki keadaan sosio-ekonomi anak negeri yang terjejas selepas perang. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.